Okey, baik. Assalamualaikum guys. Petang ni kita akan buat nasi goreng sell out. Okey, nasi goreng sell out. Okey, bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang nak tengok saya buat macam mana, okey, jom kita buat. Okey, pertama panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, kita goreng nasi dia. Baik, masukkan sayur dulu. Sayur ABC sayur dulu. Okey, lepas tu ketuk bawang putih. Ketuk bawang putih. Ketuk bawang putih, masukkan. Okey, tumis. Alright. Tumis, masukkan telur. Masukkan telur, dia goreng dulu. Okay guys, dan masukkan nasi. Nasi goreng set out. Ini cara kita lah. Nasi goreng set out. Jadi video ni tak ada saya potong-potong, langsung jadi. Tak ada saya cut, tak ada saya apa-apa. Okay. Pastikan nasi tu jangan hangus, biar dia tak bau wangit. Okay, baik. Inilah penampakan dia. Nasi goreng set out. Okay, bahan dia: gula 1, Ajinomoto 1 tapi jangan penuh sangat Ajinomoto. Okey. Air garam 1,5. Ya, okey, goreng. Angkat, letak dalam pinggan dulu. Alright, dalam pinggan dulu. Kenapa kicap sotong tu sikit saya bagi, tak macam buat nasi goreng lain ni? Sebab ini ada lauk dia. Lauk dia dah lengkap dengan perasa, lengkap dengan bumbu. Jadi dekat nasi tu jangan kita bagi rasa sangat, nanti dia akan macam muak. Kita bukan muak. Bahasa Melayu dia muak. Tak sedap tapi kita kemuak. Kita kurangkan rasa di dalam nasi tu lah. Jadi dicampur dengan rasa lauk dia tadi, rasa dia akan balance. Akan seimbang lah. Okay guys. Okay, panaskan kuali. Tengok kuali ni jangan sampai dia ada air tau. Sebab dia ni nanti kalau ada air dia akan lekat. Okay, dia macam buat nasi goreng Pattaya juga. Right. Okay, angkat minyak dia. Angkat tiriskan lagi sampai kering. Okay, ini manfaat dia ni, biar nanti telur tu tak melekat. Okay, baik. Okay, ni ada telur. Ya. Ada telur. And then taruh kat sini. Baik. Nasi yang tadi kita tuang, dia macam Pattaya juga. Tapi kalau Pattaya ada lauk, ni tak ada lauk. Okay. Okay, tengok. Kita bungkus. Kita balikkan. Kita letak dalam pinggir. Pinggir dia macam ni.
Right. Okay, penampakan dia macam ni. Wah tu. Okay, sekarang kita masuk dalam sesi lauk dia. Mari tengok sama. Okay, panaskan kuali, letakkan minyak sikit. Okay, tengok apa dia sini lauk dia. Kupang tak nak? Okay, lauk dia biasa kita ada kupang, tapi customer ni dia request tak nak kupang. Jadi kita buat macam ni lah. Ada sotong dengan udang. Okay, goreng. Okay, sotong dengan udang. Right. Kita goreng dulu, kita tumis dulu udang dia. Okay, tumis dulu. Buah minyak dia. Masukkan sini. Okay. Okay, lepas tu letak bawang holen. Holen. Bawang putih ketuk. Ketuk bawang putih ni. Okay, masukkan. Tumis dulu. Ingat, banyak kali saya cakap time tumis bawang putih tu jangan sampai hangit. Agak-agak lah agak-agak. Jangan sampai hangit. Okay. Lepas tu masukkan cili poh. Cili poh ni dalam 1, 2, 2,5. Okay, 2,5. Masukkan. Goreng. Lagi dia tumis dulu. Bagi dia wangi. Right. Tutup api. Okay, sekarang kita masuk dalam tahap selanjutnya. Ini bagi tomato. Tomato masukkan. Bagi timun. Ya, potong jangan halus sangat timun ni. Macam ni. Right. Masukkan. And then ada cili juga kita masukkan. Cili ni jangan banyak sangat tau. Dia letak 2 je. Letak 2. Okey. Letak 2 je. Potong, masukkan. Then ada nanas. Kita ada nanas tau. Bagi nanas sikit. Okey. Okey, bagi nanas masukkan dalam. Okey. Right, kita tumis sikit. Tumis lagi, ya. Tumis lagi. Okey, jangan sampai hangit. Tutup api, masukkan air. Air ni 1 tapi tak penuh. Macam tu. Right. Okey. Okey, masuk dalam bahan dia pula. Okey. Ajinomoto 1, gula 2,5 lah, sikit lah. 2,5. Okey. Sos tirai 1,5. Sos cili 1,5. Kecap sotong 1,5. Okey. Air limau sikit. Air limau sikit. Tengok. Air limau sikit. Jangan banyak sangat. Okey, baik. Kita masukkan dalam ni. Okey. Masukkan macam ni. Okey, biar dulu apa dia. Tengok, jangan sampai hangit. Kalau tak confident, kamu boleh rasa dulu. Kawan-kawan boleh rasa. Kalau ini rasa saya lah. Style kedai kita. Okey. Lepas tu last sekali letak cili sos Thai. Tengok. Jangan banyak sangat. Okey. Letak sos Thai. Okey. Goyang lagi. Ya. Goyang lagi. Okay. Right. Right, macam ni lah dia. Try lagi. Kalau tak confident, try lagi. Weh mak, sedap. Tak nak mampus. Sedap. Sedap lah. Jadi macam itulah cara saya. Cara saya nak buat nasi goreng sell out. Okay. Kita masuk dalam sesi plating pula. Okay, tengok sini. Okay, plating ni. Ni style kita lah. Udang tu letak ke atas. Udang tu letak ke atas. Alright. Okay, udang tu letak atas. Okay. Dan jadi macam ni.
Okey. Jadi penampakan dia macam ni Okey, sahabat-sahabat. Macam ni, nasi goreng sell out kita punya. Okey, komen siapa yang nak tahu alamat kedai kita, komen kat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.